Tahu tak, pada tahun 1930, di Key West, Florida, seorang pakar radiologi berketurunan Jerman bernama Karl Tanzler yang menggelar dirinya Count von Kossel telah jatuh cinta pandang pertama dengan seorang pesakit wanita yang muda warga Cuba bernama Maria Elena Milagro de Hoyos. Malangnya, Elena menghidap penyakit TB yang boleh membawa maut. Walaupun Tanzler cuba merawatnya dengan pelbagai ubat dan peralatan elektrik ciptaannya sendiri, Elena akhirnya meninggal dunia pada tahun 1931. Tanzler yang obses telah membayar kos pembinaan sebuah makam di atas tanah yang mewah untuk Elena dan melawat kubur itu pada setiap malam. Dia mendakwa bahawa roh Elena sering muncul dan merayu kepadanya untuk mengeluarkan jasadnya dari keranda tersebut. Pada satu malam pada tahun 1933, Tanzler melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Dia menggali semula kubur Elena dan membawa mayat wanita itu pulang ke rumahnya menggunakan sebuah kereta sorong bayi. Oleh kerana mayat Elena sudah mula mereput, Tanzler menggunakan segala kemahiran saintifiknya untuk mengekalkan rupa fizikal Elena. Dia menyambung tulang-tulang yang reput dengan dawai piano, menggantikan kulit yang hancur dengan kain sutera yang direndam dalam lilin dan mengisi bahagian perut yang kosong dengan kain buruh untuk mengekalkan bentuk badan. Dia juga memakaikan Elena rambut palsu yang dibuat daripada rambut sebenar Elena yang dikumpul semasa wanita itu masih hidup. Dia juga menyembur minyak wangi yang kuat bagi menutup bau busuk mayat itu. Apa yang lagi menyeramkan adalah Tanzler tinggal bersama mayat Elena selama 7 tahun. Dia tidur di sebelah mayat itu pada setiap malam, malah menari bersamanya di ruang tamu. Rahsia ini hanya terbongkar pada tahun 1940 apabila kakak Elena curiga dengan kabar angin tentang kelakuan pelik Tanzler. Apabila polis menyerbu rumahnya, mereka menemui patung ngeri itu di atas katil Tanzler. Lebih mengejutkan lagi, Tanzler tidak dijatuhkan hukuman penjara kerana tempoh masa bagi jenayah mencuri mayat telah tamat tempoh. Selepas mayat Elena dikebumikan semula di satu lokasi rahsia, Tanzler menghabiskan sisa hidupnya dengan membina sebuah patung lilin bersaiz sebenar yang menyerupai Elena untuk terus bersama wanita pujaannya itu sehingga dia sendiri mati pada tahun 1952.